Boleh cerita akak, nama penuh akak duduk mana? Assalamualaikum, saya Nurin dari Pasir Gudang. Macam mana akak boleh terjebak dengan produk Forever ni, aloe vera ni? Okey, terjebak dengan produk ni sebab anak ni sakit sawan, epilepsi. Okey, saraf dia bergerak-gerak. Dia kena masa umur 12 tahun, sekarang umur 13 tahun. Kena pada bulan April 2017. Lepas tu kali kedua kena masa bulan 7. Jadi masa pertama kena tu memang tak tahulah yang dia ni sawan, sebab dia tak demam, dia tak ada simptom-simptom macam mulut berbuih ke apa. Tiba-tiba masa dia tengah tidur, badan dia semua kejang. Jadi kami ingatkan dia ni bermimpi. So buat tak tahu je. So kali kedua dia kena bulan 7 dan doktor sahkanlah dia kena sawan. Jadi sawan ni sebenarnya pun memang bukanlah dia sebab demam ke apa. Bermakna dia boleh kena masa bila-bila. Umur kita dah 20-30 pun boleh kena Maknanya sawan. bila kita dah dewasa pun kita boleh kena juga sawan ni kan? Betul-betul. Umur sebab akak pun ada juga lah terbaca umur 40-50 pun ada kena juga. Tapi mungkin sawan dia jenis yang lain sebab sawan ni dia banyak jenis. Macam-macam jenis. Habis tu apa doktor sarankan kak? Apa yang doktor bagi pada dia untuk mengelakkan daripada dia macam tu lah, sawan terik ke apa ke? Doktor cuma bagi ubat lah. Dia ada jenis-jenis ubat. So far yang masa first time dia makan Epilim tapi dia tak serasi. Dia macam kerap kena juga. Kemudian tukar ubat dan macam-macam ubat lah. Ada jenis-jenis dia. Tapi tak baik jugalah. So sekarang ni pun dia makan masih lagi ubat hospital, tapi akak campurkan dengan aloe vera ni lah. Tu sebab akak cari suplemen lah untuk mengurangkan lagi dia punya gerakan dia tu lah. Saraf dia sebelah kiri yang bergerak. Dia tak tentu masa. Time tidur pun memang dia akan bergerak-gerak jugalah. Apa produk yang dia ambil selain daripada aloe vera kak? Okay, so far ni aloe vera, royal jelly, ini vitamin C dan minyak zaitun. Minyak ikan, ikan ada minyak zaitun lah. Zaitun. Sekarang ni gerakan dia dah okey sikit ke? Macam mana kak? Dalam sebab berapa lama dah akak amalkan produk ni? Masa ni dah amalkan 3 botol, satu hari 1 botol untuk aloe vera. Alhamdulillah lah, dah nampaklah perubahan 40% untuk dalam masa 3 hari. Alhamdulillah, satu hari 1 botol kak banyak tu, alhamdulillah. Nak baik cepat kan? InsyaAllah lah, dengan izin Allah. InsyaAllah asbab produk kan? InsyaAllah. Jadi apa saranan akak dengan kawan-kawan yang ada juga masalah sawan kan? Pada anak-anak yang mungkin baru nak kena, apa nasihat pada mereka? Okey, buat masa ni memang akak harap-haraplah kalau ada sakit sawan ke, epilepsi, kejang-kejang ke berkaitan dengan saraf, cubalah amalkan aloe vera ni, insyaAllah. Sebab buat masa ni nampak perubahan. Alhamdulillah lah. Terima kasih aloe vera. Habis adik Syamim ada nak cakap apa-apa ke? Tak ada. Tak ada? Ceritalah sikit macam mana Kalau tengok dia kat sekolah pergerakan, kita tengah berbual ni pun kadang dia bergerak-gerak kan. Itulah dia, saraf dia sebelah kiri bergerak. Tapi syukurlah dah jumpa dengan produk kan? InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kan? Sama. Terima kasih aloe vera.